Hai dan selamat datang. Hari ni kita nak kupas satu topik yang memang selalu buat orang tertanya-tanya. Mukjizat. Adakah ia mesti sesuatu yang melanggar hukum alam? Jom kita teroka satu perspektif yang sangat menarik dari Al-Quran itu sendiri. Satu pandangan yang cuba menyatukan wahyu dengan akal tanpa menolak keajaiban yang ada di sekeliling kita. Jadi, soalan utamanya, adakah sesuatu itu perlu langgar hukum fizik untuk kita anggap sebagai tanda kekuasaan Tuhan? Soalan inilah kunci kepada perbincangan kita hari ini. Dan jawapannya, yang mungkin akan mengejutkan anda, datang terus daripada teks Al-Quran itu sendiri. Okey, jom kita mula dengan perkataan itu sendiri. Perkataan yang selalu diterjemahkan sebagai mukjizat ialah ayah. Tapi tahu tak, makna asalnya bukanlah pelanggaran hukum alam. Maksud utamanya ialah tanda atau bukti. Yang menariknya, Al-Quran selalu guna perkataan ayah ni untuk rujuk kepada fenomena alam yang kita boleh nampak setiap hari. Macam matahari, bulan, siang dan malam. Ini semua adalah tanda-tanda yang menunjukkan keteraturan, bukan kekacauan. Dan ini membawa kita kepada satu prinsip yang sangat-sangat penting dalam perbincangan ni. Idea bahawa hukum Tuhan atau hukum alam tidak berubah-ubah. Prinsip ini kita panggil sunnatullah. Dan Quran bukan sekali tapi berulang kali tegaskan benda yang sama. Undang-undang Tuhan di alam ini konsisten, tak berubah. Ia bukan macam idea sampingan tau. Ini cara Quran terangkan macam mana alam semesta ni berfungsi. Semuanya berjalan ikut peraturan yang dah ditetapkan. Okey, jadi macam mana kita nak guna prinsip ni? Quran sendiri dah bagi kuncinya dalam surah Ali Imran ayat 7. Caranya, mula-mula kita pegang pada ayat-ayat yang jelas dan jadi asas. Ini kita panggil muhkamat. Lepas tu, bila kita jumpa ayat-ayat yang macam kiasan atau simbolik, mutasyabihat, kita guna ayat-ayat asas tadi untuk fahamkan dia. Yang jelas jadi panduan untuk yang metafora. Jom kita cuba. Kita tengok kajian kes yang pertama, kisah Adam dan asal-usul kita sebagai manusia. Kat sini kita ada dua jalan pemahaman kan. Satu, pandangan tradisional yang ambil secara literal. Seorang lelaki tercipta dari tanah liat. Tapi ada satu lagi pandangan. Pandangan alegori yang pegang pada prinsip sunnatullah tadi. Pandangan ni kata Adam tu simbolik. Ia mewakili kemunculan manusia secara beransur-ansur melalui proses evolusi dari unsur-unsur bumi. Dan yang paling menarik, Quran sendiri seolah-olah menyokong idea proses berperingkat ni. Ia tak cakap, jadi. Ia terangkan penciptaan manusia ikut fasa, dari sebatian organik kepada kimia yang kompleks, kepada organisma biologi, dan akhirnya jadi makhluk yang ada kesedaran. Kan ini lebih selari dengan proses evolusi yang perlahan-lahan berbanding satu kejadian yang tiba-tiba? Okey, sekarang kita masuk kajian kes kedua. Yang ni memang selalunya jadi perdebatan hangat, kelahiran Nabi Isa. Guna cara fikir yang sama, kita akan tengok macam mana teks Quran sendiri. Ya, teks Quran sendiri mencabar idea kelahiran tanpa bapa. Ayat ni memang jadi tunjang hujah. Ia letak Nabi Isa dalam zuriah Nabi Nuh. Perkataan zuriah ni dalam konteks nasab merujuk kepada keturunan biologikal melalui bapa. Jadi soalannya, kalau Nabi Isa tak ada bapa biologikal, macam mana boleh masuk dalam salasilah keturunan yang berasaskan bapa ni? Nampak tak? Ada percanggahan kat situ. Jadi, mesti ada yang tanya, habis tu ayat-ayat lain yang macam sokong kelahiran tanpa bapa tu macam mana? Hujah dia, ayat-ayat tu sebenarnya sering disalah tafsirkan. Mungkin sebab pengaruh dari luar Quran yang dah sebati dalam pemahaman kita. Cuba kita bandingkan dua situasi ni. Keterkejutan Maryam selalu orang guna sebagai bukti mujizat kan? Tapi Quran letak cerita dia sebelah menyebelah dengan cerita Zakaria. Dua-dua terkejut. Tapi bukan sebab hukum alam dah pecah. Zakaria risau sebab dia dah tua dan isterinya mandul. Maryam pula sebagai seorang perempuan yang belum berkahwin pada waktu itu, tentulah risau pasal pandangan masyarakat kan? Keterkejutan mereka adalah berdasarkan keadaan, bukan sebab pelanggaran hukum alam. Okey, macam mana pula dengan gelaran Isa sebagai kalimah atau firman Tuhan? Hujah ni pun jadi lemah bila kita tengok gambaran besar. Gelaran ni bukan untuk Nabi Isa seorang. Nabi Yahya pun disebut kalimah. Malah seluruh alam ni pun kalimah Tuhan. Jadi ia bukan bukti penciptaan yang unik, tapi lebih kepada nak tunjuk semuanya berlaku dengan izin dan kehendak Tuhan. Sama juga dengan frasa peniupan roh. Ungkapan kami tiupkan dari roh kami memang ada untuk kehamilan Maryam. Tapi frasa yang sama, ayat yang sama digunakan juga untuk terangkan penciptaan semua manusia. Jadi ini lebih kepada metafora untuk anugerah kehidupan itu sendiri, bukan satu benda gaib yang khas untuk Nabi Isa saja. Jadi bila kita dah tengok semua bukti dari teks ni, apa kesimpulannya?
Dan yang lagi penting, kenapa semua ni penting untuk kita faham? Okey, secara ringkasnya. 1. Nabi Isa mempunyai bapa biological selaras dengan ayat salah silah keturunan tadi. 2. Hukum alam tidak dilanggar, konsisten dengan sunnah Tuhan yang tak berubah. 3. Identiti bapa itu sengaja tak disebut sebab tak relevan pun dengan mesej utama. Dan 4. Naratif ini sebenarnya berfungsi untuk melindungi maruah Maryam dan pada masa yang sama menumpukan perhatian kepada misi kenabian Isa, bukan asal-usul biologicalnya. Jadi, kita tutup kupasan ini dengan satu soalan untuk anda renungkan. Apa jadi kalau iman dan akal berjalan seiring, bukannya berlawan? Kalau kita lihat, iman itu bukan pengecualian daripada hukum alam, tapi sesuatu yang berfungsi harmoni di dalam hukum alam itu sendiri. Pendekatan ini, ia akan bagi kita satu cara untuk satukan iman dan realiti. Ia ajak kita untuk nampak keajaiban bukan pada benda yang langgar peraturan, tapi pada keindahan peraturan itu sendiri. Terima kasih kerana sudi mendengar.